Okay, tak ada suara lah. Bodoh lah tak ada suara. Suara aku dah serak lah ni. So hari ni kita punya game main petang. Bangun pagi semata-mata nak main petang. So hari ni adalah hari terakhir. Ada 2 game, 2 sukan. Satu petang, satu lagi pingpong. Pingpong main malam lah. So rancak sikit lah malam. So inilah dia, muka-muka yang ada je. Buat letak hujung ni. Lebih pada simen ni tak? Ni buat lagi je. Ya. Kan bayar tak? Ni baling lah. Ni satu baling. Memang macam baling. Cari baling ni. Cari baling jangan angkat kaki je. Import. Baling lah. Bola cik dekat air. Cik tupai. Kalau bola dua bola cik dekat lagi. 2 poin. Ini 2 poin. Bola open ni boleh lah. Bola gol tu bola jauh. Bola lawan tu. Langgar dihalalkan. Siapa Presiden Mantek? Oh ni lah. Assalamualaikum. Pembuka bicara lah. Pembuka bicara. Assalamualaikum. Saksikanlah petang-petang Malaysia-Malaysia yang berguna di pagi hari. Pagi lah. Petang-petang. Petang-petang. So guys, jadi kita tunjuk lah momen-momen diorang main guys. So kita pergi intro dulu. Okay, so kita akan starting. Sekejap, tak nampak kau. Okay, so inilah dia. Tak guna lagi kan, so aku duduk sini boleh lah. Kita nak tengok. So kalau nak tahu dia kena siapa bola paling dekat dengan Nija tu dapat point lah guys. So ni tu tali nak ambil jarak dekat. Tu. Kalau korang perasan bola hijau. So kita nak tengok. Bola second. Siapa balik bola hijau sangat? So partner dia pula. Kalau bola saya. Oh. Bola encik tu. Doi. Ada ke? Cik Ali tak main. Tolak bola putih. Tolak gelak semua bola. Oi. Ada gaya, Cik Ali ada gaya. Wow. Gaya dia. Okey. Uish. Agak tengok tengok. Lah. Sabar. Oh lah tak apa. Untuk PPLB. Muka okey kan? Okey kan lah? Okey Anda sihat belum sihat lagi Boleh lah. Semalam tak turun sebab sakit Sihan dia.
2,000 years later. Cik. Beres. Satu je saya nak komplain. Nganjur nak kerja tidur. Lagi. Roti dan dok. Pendaftaran tak adik? Cuba tanya siapa presiden. Pendaftaran tak dok? Tahu-tahu tanding ke? Cik kena tanya siapa presiden kot. Aduh. So, PPLB dah kalah. Lepas tu dia pergi pula kategori single lah. Lebih sikit nak outfit check Azim. Outfit check baju. Mantik. Seluar. Keluar bidun, flag, masuk rumah lompong. Street cut lebih cakap. Gelang. Weh, bukan. Jam 1K. Baju premium outlet 500 premium ada tak? Seluar ada vintage 700. Kasut 1.5K sebab tali asing. Oh, tali asing. Token lain-lain. Total. Jual gas. From Surabaya. Oh, alamak. So, Ovi check. Outfit jet. Ah. 2,000 years later. Tu dia. Meanwhile, Boy. Bola terakhir Haris. Satu. 2 poin. Haris. okay guys, so ni belum ada final antara Sen 6 dengan Sen 4. Game mopi. Tengok dia set tepi lah.
Muka-muka sudah panas. Panas. Final lah. So second round. Baiklah. 2,000 years later. Lama sangat dengar ni. Baby. Okay. Tukar. So guys, ni game yang ke habis kan? Macam tu. 3. Okey, kita tengok. Dah lagi. 2 je. 2 ni tahun ni je. Dua. So habis lah. So tamatlah final dengan kemenangan daripada Yat dengan Zul. So ni muka nombor 2. Tapi kita nak lama sangat tu, Bi. So pengadil, macam mana pengadil? Sambung Pi nak main-main ah. Oi, dah mau. Balik makan lah. Lain je Naim. Malam ni pula Ya, insya-Allah malam ni pimpong. Pimpong pula lah. Kasih rancak last game. Pimpong malam ni kasih rancak ah. Penutup untuk Sukan Petang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aku menang. Dia menang. Meanwhile, So pimpong petang dah habis. Ada yang menang, ada yang kalah biasa. So jumpa malam ni. Okay guys, so kita punya petang pun dah habis. Keputusan double Zul dengan Yat nombor 1, Ismail dengan Afiq nombor 2, aku dapat nombor 3. So boleh lah dapat second chance pun okey kan. So kita jumpa malam ni pula nak fight. Apa kita jumpa malam ni lah pula live guys.